Tu sebabnya kalau kita tengok kajian kan dekat Malaysia ni, lelaki mati dulu. Kebanyakan lelaki mati dulu. Jadi orang perempuan bila dah tahu fakta lelaki mati dulu, siapa yang berlaki baik panggil elok. Layan suami tu elok. Engkau mah sikit marah, sikit marah, sikit marah. Abang boleh nyusun ayat abang nak dia marah lelaki nak apa bubu dia marah lelaki nak bubu apa bubu nasi marah turun lift rumah flat pergi beli kecil sana tu marah dia tak nak, dia nak air tangan bini turun lift tu pergi beli bubur ke Makcik Senah tu. Mana sama dia nak air tangan bini sedih, sabar hati luluh. Masuk dalam lift tak macam mana tersapit kepala kat lift langsung mati. Yang selamat bubur. Tahulah masa tu orang perempuan tahulah dia nangis tu. Allah bang, tak sampai masak bubur untuk abang. Masa dia minta aku tak nak bagi. Yang jadi mangsa imam dengan jemaah surau. 3 malam tahlil bubur jangan. Apa kau nak bubur ni? Ingat ke arwah lah. Masa arwah hidup kau tak nak bagi. Yang memang hidup nak kau jadi mangsa nak makan bubur malam tahlil tu. Contoh lah.